Kita melatih di tepi titi, harum mewangi sepanjang hari. Kepimpinan amanah, dedikasi sejati, bersama kita cemerlang berseri. Saya Nur Hazika Akila binti Muhammad Syarizan atau lebih dikenali sebagai Hazika, merupakan anak jati Pulau Mutiara. Saya merupakan pelajar semester kedua dari jurusan Diploma Teknologi Kejuruteraan Biokimia Makanan. Moto kepimpinan saya cukup mudah iaitu 3M. Bukannya membaca, menulis maupun mengira, tetapi membimbing, membela dan merealisasikan. Setiap kali saya mendengar permasalahan meja-meja yang rosak di kedua-dua dewan teater ini, saya faham saya juga merupakan salah seorang pelajar yang menggunakan dewan ini untuk tujuan pembelajaran dan peperiksaan. Misalnya Dewan Teater 2 yang telah digunakan oleh DFE 1A, DFE 1B, DPM 1A dan DPM 1B pada semester yang lalu untuk menduduki peperiksaan Engineering Matematik 1. Persoalannya, bagaimana untuk merealisasikannya? Pertama sekali, melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui tahap kerosakan serta jumlah kerusi dan meja yang telah rosak. Kedua, membuat anggaran kos untuk membeli alat gantian dan bayaran buruh. Ketiga, mendapatkan dana dengan cara menghasilkan kertas kerja dan mendapatkan kelulusan daripada pihak atasan. Enak rasanya ikan gelama jika dimasak secukup rasa. MPP bukan sekadar nama, pemimpin hebat menabur jasa. Slogan Building Talent Generating Future secara tersiratnya bermaksud peranan yang dimainkan oleh anggota Majlis Perwakilan Pelajar dalam mengasah bakat pelajar untuk membentuk kerjaya yang lebih cemerlang. Dalam konteks ini, saya yakin bahawa bakat para pelajar ini dapat diasah dan dibentuk melalui program-program yang berfokus, misalnya Minggu Aktiviti yang melibatkan para pelajar dalam aktiviti sukan, ataupun Minggu Kesenian dan Kebudayaan yang membolehkan para pelajar menunjukkan bakat nyanyian, tarian maupun seni pertahanan diri yang mereka ada. Mahukan suara anda didengari? Inginkan MPP yang mudah didekati? Undilah saya, Nur Hazika Akila, calon Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2025 dan 2026 bagi Kolej Kemahiran Tinggi Mara Lenggong.